Sekarang ni tuan-tuan, ulama Wahhabi Malaysia ni saya pun terperanjat. Tawasul boleh. Saya pun terperanjat. Saya tengok dekat Facebook mereka. Tawasul tu okey. Kita berdoa, minta dengan keberkatan, dengan syafaat Nabi, ini boleh. Tapi yang haram, istighosah. Istighosah ni minta tolong orang mati. Ini berarti mereka tak faham tuan-tuan. Mereka entam apa? Jabatan Agama Selangor. Kerana Jabatan Agama Selangor membenarkan amalan istighosah. Kalau tawasul tak apa, dia kata. Tapi istighosah ni haram. Istighosah maknanya minta tolong. Istighosah dengan Rasulullah dah mati. Minta tolong Rasulullah dah mati. Istighosah dengan wali-wali dah mati. Mereka pergi ke kubur, doa di kubur. Minta pertolongan daripada wali-wali yang dah mati. Tonton cuba tengoklah. Ini berarti mereka tak faham masalah tawasul ni. Sebenarnya tawasul itu asal-asalnya Allah berfirman begini, syafaat itu kepunyaan Allah. Tetapi Nabi Muhammad dikurniakan Allah syafaat. Mukti itu as-syafa'ata. Aku diberi oleh Allah syafaat. Oleh kerana Rasulullah itu diberi oleh Allah syafaat, maka kita minta kepada Rasulullah syafaatnya. Apa itu makna syafaat? Kebaikan daripada Allah yang bertambah-tambah kekal hingga hari akhirat. Itu syafaat. Jadi bila kita minta syafaat Nabi ini diistilahkan tasyafuh. Tapi juga diistilahkan istighosah, isti'anah, imdad. Ini maknanya sama. Jadi Ustaz Wahhabi itu dia kecam betul. Dia kata tawasul boleh, memang itu boleh. Tapi istighosah ni haram. Minta tolong pada Nabi yang dah mati, minta tolong pada wali-wali yang dah mati. Ini berarti ulama Wahhabi ni dia tak faham. 4 atau 5 istilah sama maknanya. Tawasul, istighosah, isti'anah, imdad. Imdad itu apa? Madad ni ya Rasulullah, bantulah aku ya Rasulullah. 5 istilah ni maknanya sama. Maknanya apa? Minta syafaat Nabi. Tasyaffuh itu artinya minta syafaat Nabi. Tapi digunakan juga istilah tawasul, istighosah, isti'anah, imdad. Jadi istighosah, isti'anah, tawasul, imdad sama maknanya dengan minta syafaat Nabi.